Satu video bolster semalam. Okey, aku tim Syami, Okey, macam ni. Kita main putih tengah, kita main aku umumkan. Okey, aku umumkan lah. Okey, apa? Tiga phone nampak kau seorang lah. Aku nak umumkan. Okey, macam ni. Kita ada 3. Kita main 1 poin terendah kita 3 orang. Siapa kalah tak kira, jangan kira partner dan sebagainya. Pergi minta nombor yang kita tak kenal. Nombor buat weh. Aku main. Macam mana? Aku main. Maksudnya siapa yang kalah? Siapa yang kalah seorang yang terakhir, dia kena pergi macam ni bang. Nak selfie yang Azad kamu sebagai. Sebagai ni. Okey macam ni. Okey mudah je. Kita pergi area macam ni. Kenapa kalah last kali kena pergi dekat orang, tak kira laki ke perempuan, boleh je. Tapi kalau macam Sofi dah marah, kita main laki je. Kenapa boleh laki? Kita main laki je. Kau tak nampak? Bisa dah marah. Okey, so macam ni. Kita kena screenshot dengan orang yang kita tak kenal, laki. Macam ni. Minta nombor laki. Bukan minta nombor laki, kita pergi screenshot dengan muka orang yang tak kenal. Ambil gambar. Ambil gambar, kata bang nak ambil gambar bang. Okey, jom. Okey boleh lah. Satu pertanda. Fikirlah. Elok pun aku tak nampak belakang. Fikirlah kalau macam tu. Fikir. Jom bagi fikir. Kau imbak. Tak ada guru kat belakang. Aku imbak. Sofi dah marah bro. Aku dah ada di belakang ni, tak marah. Okey. Tak, kau kena duduk jauh sikit. Ya, aku tunjuk kau lah. Okey geng, siapa kalah ni? Siapa kalah? Aku off. Siapa kalah? Kena screenshot muka random. Okey. Muka random. Pergi ke makcik mana-mana, screenshot terus muka dia. Bapak berkecak sial, bapak dia. Siapa kalah? Fikir kejap lagi siapa kalah. Okey. Pergi jumpa random mana-mana, screenshot muka dia. Kami okey, kita dah. Okey, macam ni. Okey, siapa kalah kena pergi muka laki random kan? Tapi kalau nak lebih daripada cik adalah umur 40 ke atas. Okey guys, terima kasih guys. Okey, tak ya poin terakhir. Okey. Beli. Okey, jangan etek. Okey. Guys. Tolong guys. Siapa kalah ni? Saya nombor 3. Aku dulu. Nombor las yang kena. Kita buat. Tolong guys, saya nombor 3. Nombor 3 bodoh guys saya guys. Nombor last. Okey, tunggu dah. Kuat pula Cik Jami ni. Okey macam ni. Kan macam ni permainan dia. Siapa kalah? Okey macam ni. Bola aku. Double point kalah bodoh guys. Double point. Double point. Ya Allah kalah. Double point. Ada lagi duit. Laga cepatlah guys. Tolonglah guys saya guys. Tolonglah guys. Ya Allah guys.
Rashid. Kau viewer kau ni. Kau sabarlah, tak habis lagi lah. Gila lagi 2 minit. Gila. Tolonglah guys, saya. Biar kita tak pakai jarak. Mana ada bodoh, mana ada top up gila guys. Tolonglah guys, saya guys. Ya Allah guys. Guys. Saya pun malu guys. Saya pun malu. Guys, saya pun malu guys. Tolonglah guys. Saya guys. Syami. Guys. Kalau Syami yang buat kelakar gila. Guys, yo. Kita ada 2 minit terakhir. 2 minit terakhir. Push. Betul. 5-3. Ini tak apalah. Dia kena pergi selfie. Umur 40 tahun ke atas lelaki. Okey dah. Okey dah. Kita dapat kerja. Memang na'udzubillah. Ya Allah, terima kasih. Kak Nabil. Kak Nabil. Tu Kak Nabil. Tak baik. Terima kasih geng. Dah lah Rashid. Tak nak lah. Geng, kita ada seminit setengah yang terakhir. Seminit setengah. View 7,000. Siapa kalah ni akan View. Ya Allah akbar. siapa kalah ni akan buat Tolonglah punishment tau. guys. Siapa kalah ni akan buat punishment. Okey, aku dah Yang mana 15,000. membodohkan Aku ni? ni budak AI team bodoh. Aku 15,000. Aku budak AI team. Sabar kau. Kau apa? Kau 7,000. Kau tak ada dalam aku. Kau 15,000. Okey, saya fan Karina dengan Syafi. Aku tonggak ni orang. Geng. Ngomong geng. Okey, kita kena menang. Kalau saya menang ni saya akan bagi tahu rahsia semua. Kau kena pergi benda-benda screenshot. AI. Kau kata kau pergi screenshot. Okey, kau kena. Sabarlah, aku tak kalah lagi. Ya. Tak, Geng, kita ada seminit yang terakhir lagi geng. Okey. Okey geng. Kita pula papi Syafi Rio. Minit lagi Syafi seminit. Rio dah jan. Tolong. Seminit geng. Tahu kau tengok. Tolong. Tembak Geng, biar saya dibodohkan sekarang dengan kita lagi geng. Geng, kau tak pernah tengok kan artis popular terbaru kan jadi bodoh kan. Come on. Boleh. Lagi. Spal lagi. Okey, kau terima kasih. dapat kejar raya ni memang alhamdulillah. Kau